Assalamualaikum. BMW F30 facelift. Yang ni Sportline tahun 2016 untuk dijual bang. Market value kereta ni harga 120,000 lagi. So saya jual harga termurah di Malaysia. Okey, ada kedai jual 90, ada kedai jual 100 lebih. Sebab yang ni bukan spek biasa. Ini model 330E yang spek mahal. Okey, so lagi satu yang ni 2016 model facelift. So abang tengok lampu depan dia full LED, bumper facelift, sport rim facelift. Cat kereta ni cat original dari kilang BMW. So abang tengok cat kereta masih kilat macam baru lagi. So yang ni e-drive bang e-drive. So barang ni abang boleh beli, boleh pakai, tak ada masalah. Yang ni 330E. So kalau 330E, abang jangan ingat yang ni 3.0 liter. Tak bukan 3000cc. Yang ni 2.0 liter saja. Enjin turbocharger. 0 hingga 100 dalam 6 saat saja bang. Okey, abang tak payah nak beli kereta Ferrari ke kereta yang laju-laju, tak payah bang. Abang pakai ni pun dah cukup laju. Bang, 6 saat saja bang. 0 hingga 100. So memang berdesu. So model ni ini Sportline bang bukan spek murah. So yang Sportline ni abang tengok dia punya seat sport. So abang tengok. So dekat depan ni pun boleh tarik. Ni seat M Sport bang. Okey. So abang tengok seat dia pun seat sport. So interior warna hitam. Siap ada pedal shift. So kereta ni steering abang tengok siap ada pedal shift. So sport mode, comfort mode semua ada. So dalaman cantik, leather semua cantik. Yang paling special ada sunroof bang. Abang nak cari F-series yang sunroof bukan senang bang. Okey bang, harga dekat kedai kita jual 85,000 harga offer, harga last. Okey. Yang ni bukan 2014 bang yang ni 2016. Okey, 2016. So barang 2016, barang macam baru. Abang tengok stiker ni pun tak koyak lagi. Kapek ni pun cantik lagi, tak ada kotor, semua original. Airbag memang banyak Tepi ni ada airbag, atas tu ada airbag, depan ada airbag, semua ada airbag. Memang safety.